emas ni bukan untuk perempuan saja ke? Bukan haram ke kalau pakai emas? Tuan-puan, bezakan dengan pakai emas dan simpan emas. Yang duk kata haram tu adalah bila kita lelaki jadikan emas perhiasan sebagai kita punya hiasan. Pakai kat tangan dan cincin dan seumpamanya lah gelang tu. Itu haram. Tapi kalau emas pelaburan, emas simpanan yang macam kat tangan saya ni, emas item 999 ketulinan dia. Yang mana yang kat tangan saya ni 5 gram. Ini tak ada haram. Memang tuan-puan boleh simpan, laki ke atau perempuan. Tapi kalau emas perhiasan, hanya wanita sahaja yang boleh digunakan. Ingat, itulah perbezaan emas perhiasan 916 dan emas simpanan ataupun emas pelaburan yang berketulinan 999. Jadi tak ada masalah tuan-puan nak simpan. Dan jadi kalau tuan-puan nak dapatkan bimbingan macam mana kita nak adakan simpanan emas, nak dapatkan emas perhiasan, nak dapatkan emas berketulinan 99 kat tangan saya ni, tuan boleh saja hubungi saya. InsyaAllah saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan tunggu kaya buat simpan sampai kita kaya.